السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكريم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini, Kau ampunilah dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa ibu bapa dan ibu bapa mertua kami, dosa anak cucu kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami tergolong dalam zuriat yang menjaga salat, zuriat yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kami setelah kami meninggalkan dunia yang sementara ini. Cukupkanlah rezeki dan permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berusaha pengurusi serta ahli kuasa Masjid Tongkat yang memuliakan pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Eja, yang dihormati tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan perempuan sidang haji sekalian. Alhamdulillah, marilah kita menzahirkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati lagi diberkati. Kita yang berada dalam majlis ini mendapat keampunan dan pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita selalu kena mohon dan minta pada Allah apabila kita berada di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, minta pada Allah, ya Allah, seperti mana Kau izinkan untuk kita, untuk kami berada dalam taman-taman syurga di atas muka bumi ini, begitulah juga kami bermohon dengan sungguh-sungguh supaya Kau izinkan kami untuk berada di taman syurga yang sebenarnya di akhirat nanti bersama ahli keluarga kami. Tak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, hari ini 27 Syaban. 27 Syaban. Lepas Syaban, Ramadan. Jadi sudah semakin hampir. Walaupun belum pasti 100% kita adalah pilihan Allah untuk mendapat yang namanya Ramadan. Belum pasti, tapi nampak bayang-bayang tu dah semakin hampir. Alhamdulillah. Sebab dalam masa sehari dua ni, sehari dua hari, 3 hari ni, macam-macam boleh berlaku. Dan apabila kita, dan sekarang ni pun ramai orang di luar sana yang masih lagi tak berapa nak perasan tentang dah dekatnya Ramadan, satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang hanya namanya disebut satu-satu dalam Al-Quran dalam bulan-bulan. Kita ada 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, yang disebut secara jelas nama bulan tu adalah satu je, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Syawal tak ada, walaupun kita lebih suka bulan Syawal tak ada sebut dalam Al-Quran. Dan semakin hampir, tetapi berapa ramai orang masih lagi dibayangi dengan satu perayaan yang sebelum tu. Kat rumah dah ada limau, pergi bandar dah nampak tanglung. Yang Ramadan ni tak ada cerita. Ramadan tiba, Ramadan tak ada lagi. Jadi persediaan tak ada, persiapan tak ada. Ada pepatah ataupun slogan. Sekiranya anda gagal untuk merancang, anda merancang untuk gagal.
dalam persediaan kita nak menghadapi Ramadan yang kita kata mulia, yang besar ganjaran, man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan. Satu lagi hadis, man qama lailatul qadr, siapa yang membangun pada malam al-qadr. Ada satu lagi, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Nak ceritanya pada bulan Ramadan, siangnya, malamnya, ya siapa yang menyambutnya imanan wahtisaban, dengan iman dan pengharapan agar Allah bagi kita ganjaran baik, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, yang diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi manfaat ni tak dapat kalau kita sendiri tak perasan. Dah Ramadan rupanya, nanti kan besok nak puasa, boleh orang tanya, silap-silap ada yang tanya, nak puasa macam, nak niat puasa macam ni, niat puasa. Lupa pula nak niat macam mana. Ada yang nanti dah hari pertama petang nak buka pun, kurma tak beli. WhatsApp jiran sebelah, ada kurma lebih tak? Kurma lebih tak ada, limau ada, limau pula, limau lebih ada daripada kurma kat rumah tu. Sebab kita tak pasal. Sebablah kita berhadir majlis-majlis macam ni supaya kita ingat balik. Ingat mengingati. Dan kita rancang supaya yang kita minta daripada bulan Rajab, Allahumma barik lana. Kalau bulan Rajab, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kalau sebelum bulan Rajab. Bila masuk je bulan Rajab, imam pembaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Imam baca. Habis Rajab, Sya'ban pula, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Imam baca, makmum pun amin. Jadi setakat ni yang semua pakat-pakat minta sampai bulan Ramadan je. Tak ada yang minta sampai Syawal. Tapi baju raya beli. Baju raya, bab raya dah settle. Bab puasa ni kita dah melompat dah dalam melepasi. Baju raya dah siap, tema dah tahu, langsir pun dah beli, baju pun dah hantar dekat tukang jahit. Bab Ramadan ni kadang-kadang terlepas pandang. Okey. Apabila kita merujuk kepada hadis daripada Talha bin Ubaidillah, ini pun saya dah sebut dah sebelumnya, bagaimana dua orang sahabat yang sama-sama masuk Islam, dalam mimpi Talha yang mati kemudian masuk syurga dulu. Itu tak boleh jadi sumber hukum, tuan-tuan. Mimpi sahabat tak boleh jadi sumber hukum, tetapi komen atau kata-kata daripada Rasulullah itu jadi sumber hukum. Apa Rasulullah kata? Baginda berkata, bukankah dalam kehairanan sahabat yang rasa hairan kenapa dalam mimpi itu orang yang mati syahid masuk lambat, orang yang mati kemudian mati biasa masuk syurga dulu dalam mimpi itu. Itu yang menyebabkan kehairanan. Dalam nak menjelaskan kehairanan sahabat, Rasulullah pun bersabda. Itu yang jadi sebuah hukum. Bila Rasulullah bersabda, bukankah dia juga sempat, oleh kerana dia hidup setahun lepas kawan dia itu syahid, bukankah dia juga sempat bertemu dengan Ramadan dan dia berpuasa dalam bulan Ramadan dan banyak menunaikan solat dalam tahun tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jumpa, izinkan Allah berjumpa bulan Ramadan, itu adalah pilihan Allah. Allah pilih kita dan Allah pilih orang-orang lain untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada kalangan keluarga kita, yang kenalan kita, yang Allah dah tak bagi peluang untuk berjumpa bulan Ramadan. Sekali lagi saya ulang bahawa orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan adalah pilihan Allah. Sebagaimana kita nak menzahirkan rasa syukur kita dengan jumpanya bulan Ramadan. Dalam hadis tadi, dalam mimpi sahabat tadi, rupanya sahabat yang masuk syurga dulu itu sebab dia jumpa sekali lebih daripada orang yang mati syahid tadi. Iaitu dalam bulan Ramadan dia berpuasa dan dia menunaikan solat sepanjang tahun oleh kerana dia hidup lebih setahun. Maknanya tuan-tuan,
Sekiranya Allah bagi kita hidup satu hari ke satu hari ke satu hari, itu adalah modal kita. Modal kita untuk tambah bekalan kita. Modal kita untuk kita mohon ampun pada Allah terhadap apa-apa kesilapan yang lalu. Dan bulan Ramadan, seperti mana yang kita baca tadi, siangnya keampunan, man soma, siapa yang puasa bulan Ramadan waktu siang. Dan malamnya juga keampunan, man qoma, siapa yang mendirikan malam al-qadar. Ghufira imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita dah mula merancang apa dia ibadah-ibadah, apa dia perancangan kita nak supaya Ramadan tahun ini jangan sama macam yang lepas-lepas. Syawal nanti pun sama juga, jangan sama macam yang lepas-lepas. Asyik dapat puasa 5 je, habis tak dapat 6. Asyik open house dah dapat 5. Tak nak. Macam mana kita nak dengan Ramadan tahun ni kita dapat sungguh-sungguh dan ambil manfaat kelebihan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, antara amalan yang cukup sinonim dengan bulan Ramadan dan juga bulan Ramadan, ada 9 nama tuan-tuan. Bulan Ramadan ni ada 9 nama. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Sayyidus Syuhur, termasuk Sayyidus Sabr. Salah satu daripada adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Macam ayat tadi 185. Surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan, kalau dalam bulan yang diturunkan Al-Quran, kita tak boleh baca Quran, bulan apa lagi yang kita nak boleh baca? Kalau bulan di mana bulan diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi, kita tak boleh baca Quran, sibuk berbenur. Sibuk berbenur dengan hal ni, tak sempat baca Quran. Bulan apa lagi kita nak boleh baca Quran? Bulan Syawal lagi susah. Jadi kena rancang. Artinya kalau kita gagal merancang, maknanya kita merancang untuk gagal. Maknanya tak akan buka Quran. Jadi kita pun berkira-kira bila nak baca. Cara yang salah satu daripadanya adalah letakkan Al-Quran tu di tempat yang kita senang dan dekat dengan kita. Kalau kat rumah kita tu ada tempat semayang kita, ada sejadah tu untuk kita semayang sunat apa semua. Letakkan Quran tu dekat dekat situ. Sebelah aja. Jangan jauh. Jangan Al-Quran tu letak jauh daripada tempat kita semayang ataupun kita beribadah tu. Sebab bila nak jauh, melintas TV, melintas handphone, melintas remote TV, memang tak sampai jawabnya. Banyak dia punya macam memanggil-manggil, lalu kat handphone tu macam memanggil-manggil handphone. Jadi letak Quran setelah habis saja solat duha ke apa, terus capai je. Dan Al-Quran tu pula dia kalau boleh personal punya. Jangan bercampur, ini ayah punya ni, mak punya ni, alung ni. Sebab apa, dekat situlah kita akan tanda. Habis sampai ni surah Al-Baqarah ayat ni, tanda. Esok sambung lagi. Kalau berkongsi semua satu keluarga, anak ni baca dia tukar tempat sini, yang orang ni baca dia tukar tempat sini, kita pula ambil balik. Malam aku baca sampai mana? Loh, baca daripada awal balik, lama-lama sampai tak habis, sampai habis tak baca. Jadi personal. Jadi bila kita tengok benda tu tak beralih je, dah lama aku tak baca. Itu salah satu daripada. Dan kalau kita nak khatam 30 juz, satu juz 20 muka surat. 20 muka surat. Kalau kita 5 kali solat fardu, satu solat fardu 4 muka. Sebelum 2, selepas 2 ke terpulanglah. Itu tentang Al-Quran. Dan satu lagi tuan-tuan, antara juga sinonim dengan bulan Ramadan adalah keampunan. Dan tuan-tuan pun dah biasa dengar tentang 3 kali amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ancaman. Bila Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Dan salah satu daripada amin itu ialah apabila Jibril kata, celakalah orang yang apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan,
sedikit pun dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Nabi kata amin. Doa ni bukan doa biasa-biasa tuan-tuan. Dibacakan, didoakan oleh ketua malaikat Jibril alaihi salam. Diaminkan oleh Sayyidul Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apa doa tadi? Celakalah orang yang jumpa bulan Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Sikit pun tak diampun. Sebelum Ramadan tak solat, masuk Ramadan pun tak solat, lepas Ramadan pun tak solat. Sama je. Sebelum Ramadan pun minum arak, Ramadan pun minum arak. Lepas Ramadan pun minum arak. Jadi orang macam ni, Jibril kata celakalah dia. Nabi kata, sedangkan Nabi ni sifat dia apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nabi ni sangat sayang pada hamba umat-umat dia. Tapi Nabi sebut amin dalam apabila Jibril mencelakakan orang yang jumpa bulan Ramadan. Tak ampun dosa. Maknanya dalam banyak hadis cerita, siang Allah ampun dosa, malam Allah ampun dosa. Tiba-tiba ada orang yang dia tak kisah pun tentang dosa. Nampak engkau lah, dosa-dosa lah, peduli apa? Jibril kata celakalah orang. Maka tuan-tuan, kita juga kena rancang. Bila masa nanti kita nak istighfar? Istighfar, astaghfirullah. Boleh? Paling ringkas satu, astaghfirullah. Tak ada ringkas lagi tak? Tak ada. Astaghfirullah, paling kurang. Panjang sikit, astaghfirullahalazim. Nak panjang sikit, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak panjang lagi sikit, dan the best, kita kata the best of istighfar, yang namanya Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Dan penghulu istighfar ni dia bukan macam kita kan selawat Fatih, selawat Tafrijiyah, itu susunan ulama. Tapi Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, bukan daripada ulama. Sayyidul Istighfar adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang bagi tahu. Maka kalau kita tak hafal, tampal ke ataupun letaklah dekat tempat-tempat yang kita boleh baca. Mana dalam hadis Nabi bagi tahu penghulu istighfar ni siapa yang baca pada waktu siang. Ini bukan untuk bulan Ramadan aja, di luar bulan Ramadan pun siapa yang baca penghulu istighfar ni waktu siang, meninggal dengan yakin, meninggal di siang tu dia ahli syurga. Siapa yang baca waktu malam, lepas maghrib baca dengan yakin, maka kalau meninggal di malam tu dia ahli syurga. Dan menurut kuliah yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus, saya petik nama Ustaz Azhar Idrus sebab saya tak jumpa hadis dia. Ustaz Azhar Idrus kata, siapa yang baca penghulu istighfar seolah-olah dia sebut astaghfirullah tu 1000 kali. Member baru nak pusing tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah. Member sebelah lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dah 1000 dah. Sama member baru sampai 10. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi dalam ibadah bukan kerja je nak smart. Kerja work smart, kita mesti work smart. Member baru terkial-kial kita dah siap. Work smart lah sikit. Buat mesti wajar. Bukan kerja je nak work smart. Ibadah pun nak work smart. Member baru 10 kali kita dah kira nilai dia sama 100. 1000 kali. Dalam ibadah pun kita nak yang smart. Buat yang terbaik. Begitu juga lah tuan-tuan dalam contoh banyak lagi. Oleh kerana kita menjadi umat Rasulullah. Jadi umat Rasulullah. Antara kelebihan kita ni, kita punya pahala ni diganda-gandakan. Diganda-gandakan. Ada yang digandakan dari segi kuantiti, bilangan. Baca satu huruf dapat 10 pahala. Solat jemaah 27 kali ganda. Digandakan dari segi kuantiti, bilangan. Bersedekah
digandakan sehingga 700 kali ganda. Ada ibadah kita yang digandakan dari segi masa, lamanya tu. Contoh, solat isyak berjemaah seolah-olah mendirikan separuh malam. Solat subuh berjemaah seolah-olah mendirikan seluruh malam. Gandaan masa. Malam Al-Qadr seolah-olah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang lepas subuh, solat berjemaah subuh, kemudian dia duduk tunggu terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, solat, dan dia mendapat pahala haji dan umrah tamatan. Jadi dari segi masa tu. Dan apa tadi? Lupa pula. Tadi work smart tuan-tuan. Work smart. Sama macam contoh, kadang-kadang kita benda tu kita dah tahu dah. Apa orang dah tahu? Semayang berjemaah 27 kali ganda, bersedekah 700 kali ganda. Tapi pasal tak nampak, benda tak nampak. Yang itulah namanya iman. Kalau kita lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selak sejadah, ada duit, penuh dah masjid ni tuan-tuan, penuh. Tapi pasal kadang-kadang duit tak dapat, kasut pula hilang, slipper pun hilang. Itu dia punya iman. Al-yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara-perkara ghaib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada ganjaran di sisi Allah. Jadi kita saya ambil contoh lah tuan, kadang orang pandang ringan gini ni, 27 kali ganda. Dan ada orang sampai masjid, dia tetap juga nak semayang seorang kat belakang. Saya ambil contoh, orang yang semayang zuhur 4 rakaat. Okay, 4 rakaat. Dia duduk sama, join berjemaah dengan seorang kawan dia juga, sama-sama kita turun motor, tapi dia semayang kat belakang seorang-seorang. 4 rakaat juga semayang zuhur. Oleh kerana orang yang semayang berjemaah 4 rakaat tadi join dengan berjemaah 27 kali ganda. Maknanya dia semayang 4 rakaat seolah-olah dia solat 108 rakaat. Kenapa 108 rakaat? 4 darab 27. 4 darab 27. Yang member belakang tadi semayang 4, dia tetap juga dapat 4 rakaat. Seolah dia semayang 4 rakaat. Tapi member yang semayang 4 rakaat tapi join dengan berjemaah, seolah-olah dia semayang 108 rakaat. Maknanya kalau yang seorang belakang tu nak dapat pahala sama dengan yang berjemaah tadi, dia kena buat 27 kali ganda. Itu ceritanya. Tapi pasal apa dia tak nampak? Nak juga semayang seorang. Penat Bilal panggil, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu tuan-tuan. Yang seterusnya, apa bulan Ramadan, amalan yang kita boleh rancang ni, so pahalanya adalah sedekah. Di luar bulan Ramadan pun dah besar dah pahala sedekah ni. Sampai Nabi pesan, ittaqun nar, takutlah kamu akan api neraka. Ini di luar waktu Ramadan ni, bukan kita pasal Ramadan. Bab sedekah. Nabi pesan, ittaqun nar, takutlah kamu akan neraka dengan walaupun dengan sedekah sebiji tamar. Walaupun dengan sedekah sebiji tamar. Nabi ni dah pernah tengok neraka. Nabi suruh kita, kau takutlah, elakkanlah daripada neraka tu. Memang teruk kat neraka tu. Maka Nabi bagi tip, bagi tahu, nak ngelakkan neraka salah satu daripadanya bersedekah. Bersedekah. Tapi saya tak ada duit, tak ada apa. Nabi kata, walaupun dengan sebiji tamar. Sebiji tamar kita macam hitung ke RM1 ke RM2 lah gitu tuan-tuan. Dia bukan nilai tu, amalan tu. Dari segi amalan tu Nabi kata, buat, jangan tak buat walaupun sikit. Walaupun sikit buat. Kalau tak ada, walam yajid, kalau kamu tak ada, walaupun sebiji, bi kalimatin thayyibah, dengan perkataan yang baik. Nak ngelakkan daripada api neraka. Jadi tuan-tuan kita rancang. Nanti bulan Ramadan berapa ringgit yang kita nak peruntukkan untuk kita sedekah. Malam tu datang sembahyang tarawih, sembahyang isyak tu, kita dah asing-asing ni.
Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, dah siap dah ni. Maknanya kalau benda tu tak bergerak untuk Ramadan kedua, sedangkan dah masuk Ramadan ketiga, maknanya kita dah tertinggal satu hari. Contohlah kita ambil contoh, satu malam RM5, 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 RM5. Sebab kalau kita tak rancang, time tu nak bagi, time tu baru nak cari, tak jumpa pula, jumpa yang ada duit besar. Duit kecil tak ada, duit kecil tak ada. Tinggal duit besar. Bila tinggal duit besar tu yang tak masuk tu. Duit besar tinggal ni. Menggigil kalau bagi ni. Boleh, tu kena rancang awal. Boleh minta dengan Ustaz Cikgu Hudari. Cikgu Hudari tu kau duit RM5, RM5. Cikgu Hudari tu kau duit RM10, RM10. Kan dia kumpul hari Jumaat punya sedekah tu. Boleh tukar dengan dia. Ni untuk 30 hari. 30 Ramadan. Tapi yang 10 akhir tu ganda kan. Tadi contohlah kita mampu RM5 satu hari, RM5, RM5. Masuk 21 Ramadan, doublekan lah ikut kemampuan. 10 ke 15 ke. Jadi tiap-tiap malam sembahyang tarawih tu masuk. Salah satu daripada malam tu malam Al-Qadr. Malam Al-Qadar tu apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sehingga ulama membahaskan khair tu lebih baik itu, maknanya bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih. 1000 bulan, 10,000 bulan lebih daripada 1000 bulan. Boleh jadi tak? Boleh jadi. 20,000 bulan lebih daripada 1000 bulan. Boleh jadi juga. Dan ada ulama mengatakan khairun min, lebih daripada 1000 bulan tu nak menunjukkan Allah nak balas dalam tempoh yang cukup lama. 1000 bulan tu sebagai satu tanda, satu perkataan istilah yang menunjukkan lama. Macam kita lah kita cakap, lama ke tunggu? Berjam ke tunggu? Macam itu. Nak menunjukkan lamanya. Jadi dalam ayat Al-Quran kata khair min alf, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkinkah Allah boleh balas lebih daripada 1000? Boleh. Jadi kalaulah malam tu contohlah kita masuk sedekah RM10. Seolah-olah kita derma RM10 itu dalam tempoh yang lama. Jadi macam tu. Kita merancang. Dan kalau tak kena pun malam Al-Qadar tak apa. Kita sedekah. Kenapa? Amalan bersedekah tu cukup besar. Cukup besar dia punya kelebihan dia. Sehingga antaranya adalah untuk mengelakkan kita daripada masuk dalam neraka. Diampunkan dosa-dosa kita. Macam tu tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Amalan-amalan yang kita biasa buat. Kita sebut ni yang kita amalan biasa buat je. Antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda daripada Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tak ditolak doa mereka. As-shaimu hatta yuftir, orang yang puasa sehinggalah dia berbuka. Wal imamul adil, dan imam yang adil. Bila sebut imam adil, jangan kata alamak tak ada harapan, kita ni makmum. Bukan, ini bukan imam sembahyang. Al-imamul adil merujuk kepada pemerintah, pemimpin yang adil. Habis saya bukan ketua kampung, saya bukan Perdana Menteri. Kita adalah pemimpin kepada keluarga kita. Jadi pasti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi kita pemimpin pada keluarga kita. Jadi golongan pertama orang yang puasa sehingga dia berbuka. Yang kedua orang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang dizalimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Allah akan angkat doa tu ke atas awan. Wa tuftahu laha abwabas sama, dan akan dibuka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbuk, dan berkatalah Tuhan, wa izzati wa jalali lansurannaka walau ba'da hin. Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti, yakni aku, Allah akan menolong kamu walaupun selepas beberapa ketika. Jadi tuan-tuan, antara golongan doa yang
yang mustajab adalah doa orang yang puasa. Jadi bulan Ramadan nanti kita puasa, banyakkan berdoa, minta pada Allah. Cuma kadang-kadang ada orang salah konsep. Ustaz kata bulan Ramadan orang puasa ni doanya makbul. Tetapi Ustaz, doa tahun lepas saya masih minta sehingga tahun ini. Dia nak ceritanya doa dia tak makbul. Ustaz kata, kitab kata, hadis kata doa makbul. Tapi saya masih lagi berdoa dengan doa yang sama pada Ramadan yang lepas. Ramadan ni pun saya doa benda yang sama. Macam Ustaz. Jadi soalan ni saya serahkan kepada Imam Hazim lah untuk jawab. Kadang orang tanya tu, Ustaz kata doa makbul, tapi ni Ramadan ni saya doa benda yang sama. Ramadan tahun lepas saya doa. Macam mana tu Ustaz? Tuan-tuan nampak, ni konsep doa. Saya ambil contoh, kalau saya ambil contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 3,000 tahun lebih. Kalau saya ambil contoh Nabi Musa dengan Nabi Harun, dia berdoa 30 tahun baru Allah makbul. Saya ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, dia minta supaya Allah tukarkan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Diceritakan dalam Al-Quran, kami melihat engkau wahai Muhammad mengangkat tangan memandang ke langit dalam doa. Ini Rasulullah ni Sayyidul Mursalin. Nabi doa 17 bulan baru Allah makbulkan. Itu konsep pemakbulan doa. Bukan bila kita minta tak ditunaikan, kita kata doa tak makbul, tak. Dalam konteks ini, Nabi minta supaya ditukarkan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. 17 bulan, 1 tahun 5 bulan, baru Allah tukarkan. Turun pensyariatan, turun arahan untuk berpaling. Semasa Nabi sedang solat, 16 Syaban. Kita kata sebut 16 Syaban tu kan nisfu Syaban. Itulah antara tarikh di mana arah tukar kiblat tu. Di dalam satu masjid, sekarang kita panggil Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Di situlah Nabi sembahyang, datang arahan tukar kiblat. Dan maknanya tukar kiblat tu 180 darjah tu, daripada ngadap sana, pusing. Dia cerita dia lah. Nabi tengah sembahyang. Tak silap saya sembahyang Zuhur. Nabi jadi imam. Turun wahyu, tukar arah kiblat. Nabi bergerak daripada belakang, daripada depan sini, Nabi pusing, sahabat pusing, Nabi jalan ke depan. Nak cerita bukan nak cerita tadi proses arah kiblat tu. Nabi minta, Nabi doa 17 bulan baru Allah. Kenapa? Itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang tepat. Kita ni manusia ni bila minta nak cepat. Nak itu nak cepat, nak minta ini nak cepat. Tak makbul pun kata je makbul, tak makbul pun. Bila kita minta, dan salah satu bila doa kita nak ada expired tuan-tuan, ada expired. Apabila selagi mana kita tak terburu-buru. Lalu ditanya, apa terburu-buru tu macam mana? Apabila dia berkata, aku dah doa tapi tak makbul pun, bila Allah nak makbulkan, itu doa, ciri-ciri doa yang tak makbul. Bila kita tak yakin doa tu Allah terima. Kita asyik tanya, dah doa, tak makbul pun tak doa. Jangan. Kita minta pada Allah, kita serah pada Allah. Itu urusan Allah. Kita nak cepat, tetapi Allah bagi yang tepat, yang terbaik untuk kita. Nabi minta juga, Nabi pun doa, tapi 17 bulan baru Allah makbul. Kerana itulah waktu yang tepat. Dan apabila kita minta dan Allah tunda penunaian kita tu, doa tu kan ada tiga cara. Allah tunaikan kat dunia, Allah tunaikan dekat akhirat, dan satu lagi Allah tukar kepada jauhnya musibah dalam doa kita. Jadi doa kita takkan sia-sia. Dan setiap kali kita doa, itu adalah pahala. Doa huwal ibadah. Doa tu ibadah. Jangan kita ingat zikir aja ibadah, baca Quran aja ibadah, sedekah aja ibadah.
Kita minta, ya Allah. Kita minta dengan Allah tu pun dapat pahala. Jadi bila Allah tunda sedikit kita punya pemakbulan doa tu, selagi itulah kita minta pahala. Sebab kita ni lepas kita dapat, kita dah tak minta dah. Bila kita dapat dah tak minta. Dah dapat dah, ya bedu lah. Tak payah minta dia dah dapat. Tapi bila kita tak dapat, kita minta lagi. Allah pun bagi pahala. Macam tu. Jadi doa ni tuan-tuan, minta je doa. Dan oleh kerana orang yang puasa tu doanya makbul, jangan kita sia-siakan. Mungkin tuan-tuan pun pernah tengok ada orang buka dekat kedai-kedai makan, ada yang buffet Ramadan, ada di rumah, ada di masjid. Tuan-tuan tengok 10 minit, 15 minit, 20 minit sebelum berbuka. Situasinya macam mana? Kalau dia pergi bazar, kalau dia pergi buffet, 15 minit, 20 minit dekat atas meja dia dah penuh dah ni. Dia tengok. Dia bukan zikir, bukan doa, dia tengok meja sebelah. Oi, ada ni lah, aku tak ada. Dia bangun lagi. Selagi apa orang sebelah tu ada, dia tak ada, selagi tu dia bangun. Sedangkan, dah begitu kat rumah. Kadang-kadang kat rumah pun sama, kat masjid pun sama. Rugi masa tu. 15 minit, 10 minit tu bercakap. Sedangkan orang yang puasa ni doanya makbul nak bercakap. Gunakan untuk doa. Kalaulah kita doa buka di rumah dengan ahli keluarga, time itulah mungkin awal puasa, anak balik, cucu balik. Panggil lah semua. Cakap 15 minit sebelum buka, semua sekali dah siap. Duduk dekat meja makan. Dekat situlah mungkin kita boleh buat sedekah Al-Fatihah untuk atuk nenek kita, mak ayah kita. Kita baca 3 kul ayat kursi. Doa sikit. Mudah-mudahan arwah-arwah tu diampunkan dosa kita bersama. Dekat situ nanti anak-anak tengok, cucu tengok. Atuk dulu, ayah dulu sebelum buka doa. Baca Fatihah, tahlil sikit. Baca 3 kul untuk arwah, atuk sebagainya. Nanti bila kita tak ada, dia pula buat. Dulu atuk ini. Kemudian doa tuan-tuan, doa. Hari pertama tu mungkin ayah boleh doa. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Yang aminkan tu isteri, yang aminkan tu anak. Ya Allah. Kan kita banyak hajat kita dengan Allah. Hal mahsyar kita, hal titian sirat kita tak tahu dekat titian sirat tu berapa puluh tahun kita kat titian sirat. Semua tu kita nak kena minta tuan-tuan. Minta dengan Allah. Diaminkan oleh isteri, anak-anak. Dan kita juga mohonkan keampunan untuk titipkan aku dengan seorang isteri. Sebutkan nama dia. Dia banyak berbakti, banyak berkhidmat pada aku, sebagainya. Ya Allah, kau ampunkanlah dosanya. Kau masukkanlah ke dalam syurga. Ini tak salah. Suami sebaca, isteri amin, anak amin. Bagi bentuk anak pula, sebut pula. Engkau kurniakan aku anak yang pertama yang menyesekian. Mudahkanlah urusan hidupnya, dunia akhirat. Banyak lah kita ni. Kita nak minta pada Allah. Tak cukup masa tu ni. Tapi kadang-kadang masa tu berlalu macam tu je. Kalau tak disusun macam tu, kita tak rancang macam tu, 15-10 minit masing-masing buat hal masing-masing. Tengok handphone, tengok YouTube, tengok kartun apa semua. Allah, berhubung datang kat makan. Maka kalau dekat nanti tunjuklah dekat media sosial kemeriahan berbuka puasa. Kita bukan nak cerita kemeriahan. Kita nak cerita apa amalan yang kita boleh buat, nak rebut. Kalau kita tak rancang, itu jadi sama macam yang tahun lepas lah. Allah berhubung semayang daripada bilik, keluar bilik yang daripada kat depan TV, baru datang nak makan. Ya berbak bertepang. Lalas sampai ke Isya. Allah, dah Isya, masih lagi dekat meja makan. Jadi puasa juga. Maghrib tinggal, maghrib lepas. Itulah tuan-tuan. Beberapa amalan yang ringkas. Antara tadi kita cerita, yang kita ulang balik sikit, kalau kita jumpa bulan Ramadan, ini bukan pilihan kita. Allah pilih kita. Bila kita faham Allah pilih kita, dan sampai satu masa nanti Allah dah takkan pilih kita, maka kita rebutlah peluang bertemu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baik amalan kita. Salah satunya kena rancang amalan tu. Dan antara lain ialah dalam bulan Ramadan ni syahrul Quran. Bacalah Quran. Jangan jadikan Al-Quran tu di rumah kita suci dalam debu.
Al-Quran yang suci itu berdebu-debu sebab tak dibaca. Dan kita pun kadang lupa, mana aku letak Quran? Mana letak Yasin ni? Janganlah nanti bila kita dah tak ada, nanti bawa anak-anak cari, mana Yasin? Ayah letak Yasin kat mana? Jangan. Dan kalau ada masa tadi 15 minit ke 20 minit, bacalah Yasin sama-sama ahli keluarga. Baca Alif Yasin, baca Quran tu salah satu daripada baca Quran. Yasin tu Al-Quran. Supaya apa tuan-tuan? Supaya sebenarnya mana yang lebih baik? Orang bacakan Yasin untuk kita ataupun kita baca Yasin untuk diri kita, baca Quran untuk diri kita. Pastinya baca untuk diri kita. Kita ambil peluang sama-sama dalam bulan Ramadan tu, baca Yasin sama-sama. Mudah-mudahan itu jadi salah satu taman syurga juga bila dah ramai-ramai baca Yasin, majlis mengingati Allah, zikrullah tu, sama-sama ahli keluarga. Kita minta, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga bersama ahli keluarga kami. Tapi bila kita minta tu, amalannya nak kena sama lah juga. Sama-sama baca Quran, tadarus sikit-sikit. Baca tak boleh banyak-banyak. 3 kul, ayat kursi, Al-Fatihah. Seperti tadi, bulan Ramadan, Syahrul Quran. Selain daripada itu tadi kita cerita juga tentang sedekah. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh sikit, tak ada juga sikit. Kata-kata yang baik, doa, bagi salam, puji orang. Jangan cakap yang tak baik. Kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan ni juga ada amalan-amalan yang jadi sia-sia. Kalau kita tak nak, saya dah nak tutup ni, nanti kalau timbul balik, dah panjang lagi. Dan juga doa tadi, amalan yang mudah. Doa, kita minta pada Allah. Nabi kata, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa ni, makbul. La turaddu da'watuhum, tak ditolak doa mereka. Maka dengan yakin, sepenuh-penuh yakin hadis Rasulullah ni, kita minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Dosa kita, dosa keluarga kita dipermudahkan, urusan dunia kita. Jangan ada orang dengki dengan keluarga kita. Kalau jangan kata sakit yang kronik, sebagai rezeki, ekonomi, dalam barzah, padang mahsyar, anak cucu kita, semua banyak kita nak minta, tuan. Banyak nak minta sebenarnya. Tak cukup masa nak minta. Tapi kadang-kadang orang macam tak gunakan peluang tu. Dan itulah saja tuan-tuan. Dan kalau boleh dalam bulan Ramadan juga, kalau ada majlis-majlis ilmu. Sebab majlis ilmu salah satu fadilat besar. Malaikat kumpul, malaikat rahmat kumpul, memohonkan keampunan. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ada majlis-majlis ilmu lepas asar, ada yang buat lepas subuh. Ada masjid yang buat lepas buka pun ada. 10 minit tazkirah. Ada juga. Pulanglah, kita rebutlah peluang, manfaatkan. Memang ada letih sikit dah, lapar tu tak berapa rasa, letih sikit. Tapi tak apalah, itulah cabaran, sabar. Salah satu daripada nama bulan Ramadan, Syahrus Sabar. Bulan kesabaran, bulan sabar. Kerana amalan bersabar adalah amalan yang Allah ganjari bi ghairi hisab. Yang tak ada dia punya had dia. Yang tadi tu kita cerita 27 kali ganda, 700 kali ganda, separuh malam, seluruh malam, 1000 bulan. Ada dia punya had dia, had limit dia. Tapi sabar, ganjaran pahalanya Allah kata bi ghairi hisab, tak ada had. Allah nak bagi pahala banyak ni dengan sabar. Salah satu dalam bulan yang penuh kesabaran adalah bulan Ramadan. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada sedikit perkongsian ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik dan kelemahan sesini saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.